Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini bermulanya road trip solo Zurin. Zurin akan pergi ke beberapa tempat di dalam Saudi insyaAllah. Jadi jom ikut Zurin. Sekarang pukul 4.23 pagi. Ya, semoga Allah menyelamatkan perjalanan Zurin. Semoga Zurin berjumpa dengan orang yang baik-baik. Dan semoga ianya memberi manfaat kepada Zurin dan perkongsian Zurin juga memberi manfaat kepada semua. Zurin sampai dekat stesen minyak. Zurin akan refill dulu menggunakan warna merah 95. Okey, dah full dalam 113. Alhamdulillah, selesai solat subuh. Lepas tu Zurin dah isi minyak. Zurin dah dapatkan sedikit snack untuk Zurin dan juga sedikit air untuk breakfast pagi ni. Jadi insyaAllah kita boleh meneruskan perjalanan kita. Zurin ada lagi 2 jam untuk sampai. Tapi Zurin rasa kawasan lapang ni dengan langit yang luas ni sangat cantik untuk Zurin kongsikan. Dan dekat sebelah sana matahari telah pun naik. Dan Zurin realise cuaca dia punya suhu 16. Sejuk. Subhanallah. Jadi ni dia, Zurin berada di kawasan lapang. Subhanallah, sangat-sangat tenang. So Zurin berhenti sekali lagi untuk isi minyak. Yang ni 62 rial. Zurin ada berbaki lagi dalam 1 jam 15 minit. Masih lagi berbaki 36 minit. Lari. Hai. Ya Allah. Alhamdulillah, tempat pertama Zurin dah hampir sampai. Ini dia, Zurin menuju ke Al-Wabah kereta. Nanti Zurin akan ceritakan serba sedikit tentang tempat ni. Zurin dah berkali-kali pergi ke sini dan Alhamdulillah memang Zurin suka berada di sini. Setelah hampir 4 jam perjalanan, jadi kita telah pun sampai di Al-Wabah kereta, kawah gunung berapi yang terbesar di Saudi Arabia. Ni dia. Dia sangat cantik, subhanallah. Zurin berpengalaman turun ke bawah. Sangat-sangat mencabar. Dan Alhamdulillah boleh tahan penat dia. Tapi best. Jadi sekarang ni Zurin akan prepare Zurin punya lunch. Sebab Zurin akan meneruskan lagi perjalanan Zurin Madinah melalui Volcanic Road. Di mana perjalanan Zurin nanti di kiri kanan Zurin akan dipenuhi dengan gunung berapi, lava-lava gunung berapi. Jadi sekarang baru pukul 9.30. Zurin bajet akan berada di sini sampai pukul 11 dan Zurin akan meninggalkan kawasan ni kalau boleh pukul 11. InsyaAllah. Baiklah, sebelum Zurin bergerak meninggalkan tempat ni untuk menuju ke Madinah melalui Volcano Road, jadi serba sedikit Zurin nak view kawasan ni. Luas kawasan ni. Lepas tu tak ada orang. Bila kita dari sini, kita tak nampak sayur. Kita tak nampak penuh kawah ni. Daripada sana tadi nampak penuh. Sini tak nampak. Subhanallah, cantik ciptaan Allah. Dia tenang. Dia berangin, kawasan bukit kan. Angin kuat, sungguh. Best betul. Subhanallah, cantik. Thank you ya Rab. Jadi sampai di sini saja perkongsian Zurin untuk Al-Wabah kereta. Nantikan next vlog Zurin perjalanan menuju ke Madinah melalui Volcano Road.
jalan yang dipenuhi dengan larva. InsyaAllah Zurin tengok dalam map tau. So Zurin cubalah. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Zurin masih lagi dekat kawasan larva. Tapi batu hitam dekat sini dia lain tau. Dia memang tak boleh lalu kawasan ni. Okey, ada satu kereta ni dia berhenti. Zurin memang akan ikut insting Zurin. Bila berjalan seorang-seorang ni, Zurin akan ikut insting Zurin. Dia rasa macam baik belah. Jadi marilah kita belah. Ha 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 ha.